Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, 6 faktor kenaikan mendadak harga emas dan perak. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku pada bulan 9? Bukan dari bulan 9 saja. Sebelum tu sudah ada kenaikan yang agak tinggi bagi emas dan perak, tetapi pada bulan 9 harga emas dan perak mula naik secara sangat mendadak dan diteruskan pada bulan 10 2025. Harga emas dan perak sudah melebihi 10%, tuan-tuan dan puan-puan. Imagine kalau kita buat simpanan ASB dan tabung haji tu, return yang kita dapat dalam setahun adalah sekitar 5%, tetapi untuk emas dan perak dalam masa 30 hari saja, emas telah mencecah lebih 11% pulangan kenaikan tu. Dan perak pula lebih 20% kenaikan dalam masa 30 hari sahaja. So apa punca dia? Jom kita go through. Yang pertama adalah disebabkan permintaan global yang semakin meningkat. Pelabur besar di seluruh dunia mula mencari aset selamat alternatif selain dolar AS. Dan bukan itu saja, bank-bank sentral di seluruh dunia termasuklah China dan Rusia, mereka mula menyimpan emas, tuan-tuan dan puan-puan. Mula mengumpul emas. China mengumpul emas secara drastik, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini menyebabkan harga emas naik disebabkan ramai pelabur mencari aset selamat sebagai alternatif selain dolar AS. Kenapa ini berlaku? Kerana disebabkan ketidakstabilan ekonomi dan juga ketidaktentuan pasaran menyebabkan ramai orang cari aset selamat untuk menyelamatkan bisnes mereka, menyelamatkan harta mereka. Emas dan perak dari turun-temurun dianggap sebagai aset selamat. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, pada Jumaat lepas, saya record video ni pada 14 Oktober. Jumaat lepas adalah pada 10 Oktober. Kita dapati 1.65 trilion dolar hilang daripada pasaran saham. Dan bukan itu saja, pasaran kripto juga mengalami penurunan menjunam pasaran kripto especially selepas Donald Trump mengenakan tarif ataupun cukai import ke atas China. Dan pada hari ini juga kita melihat harga emas dan perak terus melambung. So itu adalah faktor pertama. Ramai pelabur mula menyimpan emas dan perak, membeli pada kadar yang sangat tinggi sebagai aset selamat. So yang kedua adalah bekalan semakin terhad, especially perak atau silver. Industri pelombongan perak especially menghadapi kesukaran seperti kos yang tinggi, gangguan operasi dan juga masalah logistik. Ada kes di mana pengilang dan penjual perak especially terpaksa freezekan penjualan mereka, menghentikan sementara operasi dan pengedaran perak tu disebabkan sangat terhad. Perak ni kita tahu dia merupakan bahan yang banyak digunakan dalam industri pembuatan seperti EV dan juga AI. So that's why sekarang ni permintaan dia terlalu tinggi tetapi stok terhad, kurang. Dan kalau ini terus berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, ada prediction harga perak akan terus melambung sehingga 3 angka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okay. Dan ketiga adalah gangguan rantaian bekalan. Perak dan emas, kedua-dua perak dan emas mungkin disimpan di dalam gudang ataupun pusat pemprosesan, tetapi penghantaran ke pasaran akan menghadapi kelewatan disebabkan pelbagai faktor. Ini menyebabkan bekalan aktif tu kurang sampai ke pelabur dan end user lah, and consumer. Dalam kes perak pula, sebagai contoh menurut sumber Reuters, silver yang dihantar ke Amerika Syarikat mungkin akan dikembalikan ke pangkalan London disebabkan
kadar spot London yang lebih tinggi. Ini menyebabkan, sebab ini disebabkan pasaran London yang sangat berkurangan lah. Dan jika ini berlaku, ia akan menyebabkan harga spot price naik sangat tinggi kerana bekalan yang sangat sedikit lah. Okey. Dan skip pula. Okey, yang keempat adalah spekulasi dan juga tekanan pasaran. Tekanan pasaran, bukan tekanan perasaan. Okey. Selain sebab-sebab fundamental, ada juga unsur spekulatif. Banyak dana dan juga pelabur institusi melonjak masuk ke logam berharga ni. Banyak peruntukan dialih ke logam berharga, dan ini menyebabkan kenaikan harga emas dan perak lebih tinggi. Yang kelima adalah inflasi dan kelemahan dolar AS. Okey, ini yang memang antara punca yang paling kerap berlaku lah. Okey. Di mana bila berlaku kenaikan harga, inflasi yang tinggi, nilai mata wang dolar AS yang lemah, ketidakpastian politik, ketidaktentuan geopolitik, perang, ini akan menyebabkan ramai pelabur, orang awam juga menyimpan emas untuk selamatkan aset mereka. Di mana menurut sumber Fortune mengatakan beberapa pakar menjangkakan harga emas yang sekarang ni sekitar 4,000 per ounce, hanyalah permulaan, dan meramalkan harga emas akan capai sekitar 10,000 per ounce pada masa akan datang. Kerana faktor defisit dan juga debasement wang. Debasement wang ni maksudnya penurunan nilai wang untuk menggalakkan ekonomi. Dan yang dilakukan oleh kerajaan lah. Tetapi tindakan ini biasanya akan menyebabkan harga barang akan melambung sangat tinggi. Okay. Dan yang keenam adalah fenomena silver freeze. Ini seperti yang saya dah sebutkan tadi. Silver freeze ni maksudnya bekalan perak yang berada dalam pasaran ketika ini sangat terhad. Terlalu banyak permintaan untuk stok yang sangat sedikit, menyebabkan ada penjual yang dia hold dulu penjualan tersebut sebab dia risau kehabisan stok. Okey. Itulah 6 faktor kenaikan harga emas dan perak yang kita alami dalam beberapa minggu ini. Dan kita nampak dalam contoh harga emas dalam beberapa minggu sahaja ia telah berubah RM100 per gram, tuan-tuan dan puan-puan. Ini satu kenaikan yang sangat luar biasa. Dia bukan kenaikan yang biasa-biasa. Timbul persoalan, ramai yang bertanya kepada saya, bila waktu sesuai nak beli emas dan perak? Adakah sekarang? Sebab sekarang harga emas tengah tinggi. Sebenarnya ada 3 kriteria yang perlu tuan-tuan dan puan-puan lihat, iaitu yang pertama, untuk beli emas dan perak ini, kita alihkan 10% hingga 30% saja daripada long term saving kita. Bukan semua, bukan 100%, tetapi 30% saja daripada long term saving yang kita tak akan spend dalam masa yang terdekat lah. Yang kedua, pastikan komitmen dan hutang diberi keutamaan terlebih dahulu. Kalau kita banyak komitmen bulanan, hutang sampai menyebabkan nak makan pun susah, perbelanjaan harian pun struggle, tak sesuai kita simpan emas dan perak. Lebih sesuai kita baiki dulu komitmen bulanan kita tu. Dan yang ketiga adalah kita kena ada mindset untuk simpan secara long term. Bila kita nak simpan emas dan perak ni, kita ada mindset untuk simpan long term. Short term tak sesuai sebab bila jual ada tolak spread. Okay. Jika tuan-tuan dan puan-puan mematuhi ketiga-tiga kriteria ni, tuan-tuan dan puan-puan sesuai simpan emas. Okay, that's all daripada saya. More information boleh visit emas2u.com ataupun hubungi nombor yang tertera. Admin akan bantu anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.